Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita sambung kitab Ar-Risalatul Jami'ah pada muka surah 17 baris yang pertama. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وإتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول. وإتلاف waw ataf pada kata yahrumu ay wa yahrumu itlafu kulli hayawanin, dan diharamkan yakni ketika seseorang itu di dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun umrah, diharamkan itlafu kulli hayawanin, membunuh tiap-tiap haiwan barri. Naat sifat bagi haiwan tu barri, ya gapo haiwan darat teh, haiwan yang hidup di darat. Barriyin wahsyiyin, haiwan darat teh ya liar, haiwan darat teh ya liar. Makulin ya dimakai. Karena binatang itu bukan binatang ya haram lah. Binatang ya boleh dimakai. Jadi antara patai lagi ketika di dalam ihram, antaranya ialah membunuh ataupun setengah kita memburu binatang haiwan darat ya liar. Ya haiwan itu boleh dimakai. Kalau haiwan itu daripada jenis yang tidak dimakai, tu tak ada masalah. Termasuklah dalam kata membunuh atau memburu binatang ni, diharamkan juga gapo-gapo perbuatan yang membantu ke arah membunuh atau memburu binatang itulah. Walaupun dia sendiri tidak buru, cuma dia membantu. Membantu ni misalnya dia jualok, misalnya dia membantulah orang lain jual temboknya, dia bahagia jualok dengan kain ihram gitu lah. Ni mungkin dalam ihram ke, dia jualok tu dia panggil membantu. Boh ke masuk dalam kata membantu, ia dilarang juga ni gapo menunjuk ke binatang tu duduk mana-mana pun tak boleh juga. Ni ada kijek ke gapo, muka zaman duduk lah ni tu dia pembangunan banyak dah Mekah tu. Kalau zaman gitu kak banyak lah binatang-binatang ya ada muka kawasan padang pasir. Ada kijek ke gapo ko, dia jong tunjuk
Tunjuk pun dilari jugalah, masuk dalam itlaf, membinasakan binatang darat. Dia je tunjuk ke orang yang nak boru tu halal, dengan makna dia tu bukan dalam ihram. Kita ya dalam ihramnya, kita je tunjuk binatang tu duduk situ sini, masuk dalam memburu jugalah tu. Ni sama-sama dilari. Kecuali boleh kita perambak atau kita alok biar dia lari. Kalau darurat tu tak apa. Misal darurat ni gana, supaya binatang tu mari makan ni kita. Boleh lah kita alok dia biar dia lari tu. Tu tak masuk pada kata membinasakan haiwan tu. Dia mari ngen nak bagi kita, atau dia mari tak kira lah, ngen nak mari kecing berok ke kawasan bagi kita, boleh merosok ke bagi kita pun ambak tidak alok dia biar dia lari gilai. Tu tak apa. Tapi dengan syarat binatang tu mari kucar bagi kita lah, yang merosok ke bagi kita. Kalau dia mari duk main ke bagi kita tapi tidak merosok ke bagi, tak boleh alok dia. Tidak. Dia tu mari tak ada ngenak pun bagi kita, cuma dia lalu. Lalu tu kita perambak dia. Tidak. Kuda liar misalnya, tak boleh lah. Dia masuk dalam binatang ya, binatang darat ya liar, kuda liar. Mari dekat bagi kita tu, kita perambak lalu dah. Tak ada apa-apa, kita dalam ihram. Tak boleh dilari. Kena bayar dia tu, dia ada tafsil pula lah situ tu. Dilari tu dilari. Tapi kena bayar dia kedok tu ada tafsil pula lah. Ada huraya pula situ. Kalau dia tu dalam keadaan sedar, dia tahu keharaman tu serta dia pisah. Dia ingat sangat benda ni tak boleh. Tapi dia pisah juga nak perambak. Kena bayar dia lah. Ada pun kalau dia tu tak tahu, tu tak kena bayar dia, semata-mata perambak tu. Tapi kalau dia bunuh, kena bayar dia. Walaupun dia kata dia tak tahu pun. Dalilnya daripada firman Allah Suratul Maidah, wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurima alaikum, diharamkan ke atas kamu as-saydu. Apa ni saydul barri, binatang darat, binatang buruan, binatang yang biasanya orang buru. Orang cari, orang igak dia. Untuk tujuan gapo-gapo lah orang igak dia tu. Selama kamu di dalam ihram, maka diharamkan. Ditarak dalam ayat tu semua kata wa hurrima alaikum saydul barri, diharamkan ke atas kamu binatang buruan darat. Tidak, binatang buruan darat keluar laut. Laut tak apa. Binatang buruan darat diharamkan ke atas kamu. Haram apa? Tak jelas dalam ayat tu. Ulama tafsir pula lah. Diharamkan ke atas kamu menangkap haiwan buruan darat. Masuk dalam kata menangkap tu, mengganggu dia, mengganggu binatang tu, dan merosok ke bahagia-bahagia tubuh binatang tu. Masuk belaka tu, haram belaka. Bukan kata pergi boru, bawa anak panuh, bawa gede, teh perakak. Bukan tu saja. Termasuklah pergi ganggu, pergi ngenak binatang tu. Tak kira lah dengan mana-mana cara. Walaupun dengan umpama dia pergi ambil susu misalnya. Tak boleh. Susu kuda. Kuda liar dia dalam area tu nampak kuda buting. Kuda baru lepas beranak. Kuda buting baru lepas beranak. Dia pun ambak. Ambak bukan nak bunuh dia, nak ambil susu. Ni. Tak boleh jugalah. Haram jugalah. Masuk dalam mengganggu dia.
Bapa tu antara hikmat terbesarnya supaya orang yang dia dalam ihram tu boleh fokus kepada ibadat lah. Kalau dia duk main, duk pergi perah susu kuda gapo pula kak, mana fokus ibadat dia nya. Tak boleh ngenak langsung. Bukan mesti dengan makna igak bunuh, igak sembelih. Ngenak pun tak boleh. Walaupun untuk ambil susu, tunggu sudah erek lah. Walaupun untuk ambil bulu dia, sejuk, musim sejuk, ada setengah binatang tu boleh ambil bulu dia untuk isi dalam baju sejuk misalnya. Tak boleh lah. Masuk dalam kata memburu, merosok ke, membinaso ke, itlaf dia panggil dah. Walaupun kita ngenak tu telur dia, pun tak boleh juga. Telur dia, duk jalan-jalan tengok ada telur ayam utai. Ada ayam utai ke Mekah? Ada lah ayam liar tu kali tak. Cuma betul ke lagu lain apa kali. Ni. Jumpa telur ayam liar ke mana? Nyogi ambil. Ngenak tu, ngenak ke ibu dia tu. Walaupun ibu dia tak ada situ pun. Kecuali kita ambil telur temla, tak apa. Kerana telur temla tu tak kira ngenak, muka dia bagi punuh dah. Kita ambil telur temla tu lepas lain, tak apa. Ada pun telur dia pergi ngenak tak boleh. Walaupun dia royoh lagi tu dalam kita fiqh besar-besar lah. Walaupun dia ambil telur tu, tolong ge. Ibu dia tak singere tu, dia pun ambil telur tu pergi letak ke ibu lain. Ibu hok ngere. Kalau kira bukan ngenak dia nak tolong ge. Tak boleh lah. Masuk dalam kucai ibu dia tu. Bukannya lama mana tunggu siap tahallu gapo gak loh lah nak alih pun. Dalam ihram tu ya. Tak siwi terganggu fokus ibadat kita tu. Baik. Itlafu kullu hayawanin barriyin wahsyiyin ya liya. Binatang ya liya. Sama ada binatang tu sendiri asal dia liar dah, ataupun salah satu daripada induk dia, mok ke pok dia ke hok liar. Tu dah. Misal mana kacuk ke. So hok liar, so hok jinuk. Dia tak boleh ngenak ni hok liar. Ni wahsyiyin, hok liar. Ada pun binatang memang jenis jinuk duk main dengan manusia tu tak apa. Kita duk ngenak dia, duk alok dia pun tak apa. Memang jinuk duk main dengan manusia. Ayah serama tu tak ada masalah. Ada ayah serama ke Mekah? Hak liar lah. Hak tak boleh ngenak ni hak liar. Sama ada dia tu sendiri liar ataupun kacuk ke. Daripada salah satu binatang yang liar. Mak ataupun pok dia liar. Ibu ataupun bapak dia. Katalah gapo binatang liar, kijel katalah. Tidak kijel liar lah. Pagi dia lari kok ge, liar lari kok ge lah. Kau tak payah liar pula, payah pula. Liar lari kok ge lah. Orang kat je lari, liar lah tu. Kijel misalnya. Binatang liar kacuk ke dengan gapo hok jinuk gapo gapo hok jinuk lembu orang pego. Tu dah jinuk lembu orang pego. Ataupun kambing orang pego. Kacuk ke dua tu kalau jadilah tak tahulah jadi kedoknya. Kalau jadi so hok liar kijel kacuk dengan hok jinuk. Maka boleh anak dia tu ikut hak liar tu. Tak boleh juga kita nak ngenak anak dia tu.
Nak ambak, nak semelih, nak teh perakak atau alih belaka tu. Sebab dia anak kije, walaupun kije tu pok dia. Hak tino nya mok dia nya ibu dia kambing. Kambing orang Perak misalnya. Tapi kerana asal pok dia tu kije dengan kambing jinak, kambing orang Perak, dia berat kok kije tu lagi. Dia berat kok hare lah. Mudah kata gitu. Dia akan jadi berat kok hare. Hukum anak ni dia berat kok hare. Supaya anjing dengan kambing. Kacuk ke anjing belaki dengan kambing. Boleh anak tu anak ke apa? Anak anjing. Tak kira lah anjing tu jatuh ke tino. Kalau anjing tu tino, jelas lah anak anjing. Ni kambing tu tino nya. Anjing jatuh. Tiba-tiba beranak. Lekat perut beranak. Nah, beranak tu tubik rupa kambing sebutir-sebutir. Tidak. Tapi kerana pok dia tu diyakini kambing ni dia tak belaki dengan kambing lain. Dia belaki dengan anjing tu seekor ya. Katalah. Maka anak tu walaupun tubik atas rupa kambing pun dia berat kot anjing juga. Tak boleh makan. Dia jadi dia berat kot hare. Binatang kacuk ni dia akan berat kot hak hare. Binatang halal dengan binatang hare, kacuk dua tu. Tubik anak dia berat kot hare. Berat kot tak boleh makan. Gitu dah. Kije dengan kije liar. Hare kita buru dalam ihram. Dia belaki dengan binatang ya jinuk. Tak. Tu bi anak dia berat aku kije lah, berat aku hare. Tak boleh buru juga dia. Gitu dah. Binatang darat ya liar, wahsyiin. Liar buah boleh berlaku lah. Liar buah gano no igak payuh buah tu orang panggil liar lah tu. Kita girkak lari dia. No igak tu kena ada gapo dia panggil tipu daya. Kena teh perakak ke, kena nusu senyak-senyak tembok ke. Mana binatang tu binatang ye liar lah tu. Binatang buah dia panggil. Tak kira sama ada binatang tu jenis dabbatul ardi, jenis melata atas muka bumi supaya gapo ni kije, kaci ataupun ya jenis terbang seumpama burung misalnya. Supalah masuk dalam binatang liar juga. Nah. Sama ada ia milik kita. Nah, ataupun milik orang, ataupun ya tak ada milik siapa-siapa. Kobalia, ada kobalia dia mulai pergi dalam ladang tu dah. Ladang kelapa sawit tu. Kubau ke, tapi liar lah. Maka walaupun kubau ke pun masuk dalam binatang liar. Tak. Muka dia tu pesen liar. Ia jadi tak boleh buru tu binatang liar. Walaupun milik orang pun tak kira lah. Nah. Baik. Tapi kalulah binatang tu asalnya binatang buah. Gimana pula? Dia asal binatang buah. Tapi tu dia tu pandanya reka gano jinu. Tidak. Ayah utai tau. Ayah utai ni liar lah dia tu. Binatang liar. Tapi orang pandai main jinuk juga. Suak makan dia hari-hari gosok kepala, mandi. Jinuk lah binatang liar pun. Maka boleh kedok. Kita nak tadilah nak dengan makna nak igak, nak buru dia. Nak semelih ko, nak teh perakak ko. Dia tu jinuk dah. Tapi asal dia tu asal pesen liar lah. Maka jawab dia hara juga. Kerana kita kira hak asal. Hak demo jenok tu tak sedut kira lah tu nya. Demo jenok tu.
Kalau dalam kitab dia orang mari contoh ayah Habsyah. Tahu ambo tak kenal kot lagu mana ayah Habsyah ni. Ayah Habsyah ni dia boleh jin lah, dia binatang liar. Tapi dia boleh jin dia ni. Demo orang Arab tu pandanya rekod dia kan jadi jin. Boleh duduk dengan orang. Maka dia tu tak boleh kita dalam ihram nak ngenak dia. Nak perambak gapo tak boleh. Sebab dia tu asalnya dia cuma demo pejinuk dia. Tu dah. Ada istisna, ada pengecualian sikit kuda. Kuda ni dia kira binatang jinuk kuda ni. Kuda orang pera tu lah. Dia kira binatang yang jinuk lah, bukan termasuk binatang liar. Dia asalnya kuda ni dia ada sejarah dia kalau baca dalam riwayat Israiliyat ke apa tu. Dia zaman Nabi Ismail. Lu tak silap tu dah. Zaman Nabi Ismail tu dia jadi jinuk kuda ni. Asalnya kuda ni supaya remah dah. Duduk ke dalam hotel, tak boleh nak naik, nak main tak boleh lah. Dia jinuk ni pada zaman Nabi Allah Ismail alaihi salam. Salah satu daripada mukjizat Nabi Ismail ni menjinuk ke binatang buah. Gitu dah. Binatang buah ni jadi binatang jinuk betul lah. Bukan seekor tu ya, dia pejinuk keturunan dia pun jadi jinuk ni orang. Betul dah. Antaranya kuda di zaman Nabi Ismail. Mukjizat dia jadi jinuk. Kuda tu kalau kita jinuk ni jinuk seekor tu ya. Ada dia beranak benok pula. Nyolia muka pesing dia. Tapi ibu dia seekor tu ya kita boleh jinuk ya. Mukjizat Nabi Allah Ismail. Dia jinuk seekor tu. Ni anak cucu dia jinuk habis sampai keluar ni. Kuda-kuda lah ni tu jinuk ke tu. Boleh duk main, boleh duk naik atas dia. Tidak. Maka tu tak apa. Kuda tak apa. Kuda jinuk tu. Tu boleh tengok dalam Faidul Manan adalah masalah tu. Baik. Kemudian makulin. Sifat haiwan tu bariyin, wahsyiyin, makulin. Binatang yang jenis dimakan. Mana kalau binatang orang tak makan, tak apa. Kita pergi perambak dia. Mesti binatang tu ia kata haram. Kita pergi buru atau merosok ke membinasa ke dia, ngenak dia tu binatang yang jenis makul. Yang jenis dimakan. Kalau tidak dimakan tak apa. Ataupun kacuk kes pun tak ada jugalah. Kacuk antara dimakan dengan duk. Maka tu bi anak tu kira berat kot haram juga. Haram juga kita buru dia. Walaupun dia tu kacuk kes daripada ia halal dimakan dengan haram dimakan. Contohnya apa? Haram dimakan serigala. Serigala haram. Halal dimakan dubuk. Dubuk super serigala lah dubuk. Dia bahasa Inggeris panggil apa? Haina ke apa? Haina tau. Gigi tajam tu. Hak tu lawan dengan beruai, kalah beruai tu. Tu dah haina. Super serigala lah dia nya. Dubuk. Dubuk ni halal makan dubuk ni. Tu dah. Dia walaupun dia sekali tengok tu gak tukar dengan serigala. Tapi dubuk ni dia halal dimakan. Serigala haram makan. Supaya tergiling dengan landuk tu lah. Ingat tukar. Ni. Boleh makan. Tu landuk, tergiling tak boleh makan. Tukar dua tu nampak nak sopo. Ni. Serigala haram. Dubuk tak apa. Boleh makan dubuk ni. Salah satunya kerana dubuk ni dia bukan menyerang mangsa dia dengan gigi dia. Walaupun gigi dia tajam, gigi dia ni bukan digunakan untuk menyerang mangsa dia lah. Tak seperti serigala. Dia nak mematikan mangsa dia ni dengan gigi. Tu dah. Jadi nyo belaki serigala dengan dubuk. So halal dimakan, so haram dimakan. Tu bi anak berat kot serigala.
Tak boleh lah kita berak dubuk dari segi haram diburu tu. Benda ye boleh makan ke haram diburu. Dalam ihram. Jadi tu bi anak kan berak dubuk lah. Dari segi haram diburu tu. Walaupun pok dia serigala. Serigala dia tak makan kalau kira boleh buru. Mok dia tu dubuk tu. Maka haram juga diburu dia. Nah. Walaupun kalau kita buru dia, anak serigala dubuk ni boleh makan ke tak? Benar? Anak hasil serigala dengan dubuk ni boleh makan tak? Haram makan. Kerana bila binatang halal dengan binatang haram, dia belaki, dia tubik anak, dia berak ke haram. Maka haram dimakan. Dalam ihram haram kita buru. Bapa pula kata tak boleh buru ni binatang yang dimakan. Anak serigala dengan dubuk mana boleh makan. Kerana dia berak ke hak haram tu. Kita kira lah. Dia capu dua. Hak halal hak haram. Dia tubik dia kira hukum ni berak ke hak haram hak mana. Tu dah. Dari segi makan jadi serigala anak dia tu. Enggak serigala tak boleh makan. Dari segi buru berak ke dubuk. Sebab dubuk tu tak boleh buru binatang halal. Gitu dah. Maka tiga tu bariyin wahsyiyin makulin, binatang darat ia liar lagi buah dan binatang yang dimakan. Kupu tiga tu haram lah kita buru dia, kita ngenak dia dengan apa-apa cara. Nah, ganggu dia, ngenak dia, ambil susu dia, cukur bulu dia, ngenak telur dia, tak boleh berlaku lah. Ngenak sarang dia. Dah. Ada pun dengan kata musannif kata makul tu, binatang yang dimakan tu, reti daripada situ terkecualilah binatang-binatang yang memang dianjurkan oleh syarak untuk kita bunuh. Tak. Kalau kita pergi bunuh dia tak apalah. Seumpama gapo syarak anjur bunuh ni kutu. Kutu ni kata pala lah, dia ada atas pala. Maka syarak menganjur ke supaya dibunuh kutu. Ular yang berbisa tu dah. Jadi dalam ihram dia pergi bunuh ular ke apa tak ada gapo. Ular berbisa tu memang syarak suruh bunuh. Tu walaupun memang lah dalam ihram ni orang ada kutu ni makruh dia gapo panggil gapo duk ambil kutu atas kepala panggil gapo gutu ke yalah ke gutu istilah dia cari kutu. Orang dalam ihram tu makruh lah. Dia duk khebek rambut cari kutu tu memang makruh lah sebab nak jaga takut nyecabut rambut tu. Ke dalam ihram ke tak boleh bercukur, tak boleh cabut rambut, tak boleh kerak kuku. Jadi antaranya jangan kita ganggu, jangan kita cari kutu ketika dalam ihram tu, takutnya cabut rambut. Lu cabut kena bayar dah. Kena bayar dah. Baik. Habis itu perkara yang dilarang ketika ihram. Musannif kita dia berhenti setakat tu yalah. Padahalnya ada lagi benda yang dilarang lagi dalam ihram untuk masuk oleh kitab ni apa? Larangnya memotong tumbuhan pokok di kawasan tanah haram. Tapi bapa tidak masuk sini kerana larangnya potong pokok ni dia tak sabit dengan ihram sebenarnya. Sama ada orang tu dalam ihram haji umrah ko ataupun dia tu halal bukan dalam ihram, tetap juga dia dilarang potong pokok tanaman di tanah haram ni. Sebab tu musannif pakat tak masuk moga larangnya potong pokok ni dia bukan khusus kepada orang dalam ihram, bahkan siapa-siapa pun tidak dibenarkan memotong pokok ia tumbuh sendiri di dalam kawasan tanah haram.
Nah. Desa lagi tak ada dalam kitab kita ni masalah pemakaian berjahit bagi lelaki. Betul tak? Tak ada. Pakai pakaian berjahit bagi lelaki, pakai sarung tangan bagi lelaki dan perempuan. Tak ada dalam kitab kita ni. Salah satunya apa? Dia tidak masuk tu larangan memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Sebab awal dulu ada dah masuk secara sepitah lalu lah, wa yahrumu satru ra'sir rajuli, dilarang lelaki itu tutup kepala. Jadi kalau dia kita ngaji dilarang lelaki tutup kepala dengan pakai piyah, topi dan sebagainya, bela-bela tu biasanya akan dihuraikan lah. Nah, dilarang juga pakai berjahit. Nah, sebagaimana tutup kepala tu, larang juga pakai berjahit. Perempuan dilarang pakai sarung tangan, lelaki dan perempuan. Tapi tak masuk sini. Apa? Kerana ada dah nombor 2 tu apa? Wa wajhil mar'atil muhrimaini. Nah, au ba'dihima, menutup muka. Larangan menutup muka bagi perempuan. Biasanya bila sekali lah. Dah perempuan tu dilarang tutup muka, termasuk dilarang tutup tangan. Dengan cara pakai sarung tangan. Biasanya masuk situ dah. Jadi musannif pakai tak si panjang perbahasa, maka dia pun tak masuk. Tak masuk tu. Kemudian kata musannif, wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Dan perempuan seperti lelaki pada keharaman atau pada patel larang. Dalam ihram ni supaya lelaki dengan perempuan pada kebanyakan. Pada kebanyakan, bukan semua. Ada ya. Kita tengok dah dulu perkara-perkara ia dibenar bagi perempuan tapi tidak dibenar bagi lelaki. Supaya pakaian berjahit, supaya menutup kepala, tu dilarang bagi lelaki tapi dibenar bagi perempuan. Orang perempuan haram menutup wajah. Haram menutup wajah. Orang lelaki tak apa. Tidak. Jadi ada jugalah perbezaan patel larang lelaki perempuan tu. Tapi secara umumnya biasanya serupa ya. Dilarang perempuan potong kuku, lelaki pun serupa. Dilarang pakai minyak wangi, lelaki perempuan pun serupa. Kebanyakannya serupa. Habis kita situ bab fiqh tu habis. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu apa? Dia buat tajuk dak kita ni. Ada tajuk dia tu, hifzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati daripada maksiat-maksiat. Tu masuk dalam perbahasa lain adalah bab tasawuf dalam tu. Nah, dia kitab risalah jamiah ni, ar-risalatul jamiah. Risalah, surat-surat jamiah yang menghimpunkan. Apa kata yang menghimpunkan tu? Sebab dia himpun ketiga-tiga ilmu yang wajib dalam risalah jamiah ni. Ilmu akidah di awal dulu, dia ada setuh sikit bab akidah, bab ketuhanan, kemudian banyaknya bab fiqh lah, bab hukum hakim. Kemudian penutupnya dia kira mari sikit bab tasawuf. Tiga ni lah ilmu wajib ni. Dinamakan ilmu fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf ni. Maka musannif pun beri nama ar-risalatul jamiah tu sebab ipung semua ilmu-ilmu tu dalam kitab secara rekah-rekah. Ada kita setakat habis bab haji tu gak, maka selesai bahagian yang kedua iaitu fiqh. Kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga iaitu perbahasan ilmu tasawuf. Tu pun dia bicara secara rekah-rekah lah. Nah, ilmu tasawuf akan dibicara ke bab ikhlas, bab sabar, sifat-sifat maksiat hati, deki, apa lagi, ujub, takabur. Tu dah. Tu pun ilmu ya wajib juga. Kita kena ngaji. Nah, bukan semudah
tasawuf ni nampak mudah lah, kecek sifat hati nampak mudah, kena sabar, kita kena rendah diri, kita kena suka baik kok ge. Ya nampak mudah. Nah, sifat tercela, jangan deki, jangan riak, jangan ujub, jangan takabur. Nampak mudah. Tapi kalau kita tak ngaji, tidak mengikut gapo yang dihuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tasawuf, dia akan gelecoh juga. Dia akan gelecoh juga. Sabar ni dia ada takrif dia, sabar ni. Gapo dia sabar ni? Hasak deki. Dia ada takrif dia. Ujub, definisi, dia ada. Ikhlas adalah definisi mengikut ulama tu. Bukan semudah kita kecek kawan ikhlas belaka dah. Gapo dia ikhlas? Dia mengaji bila. Dia berani dakwa diri ikhlas tu. Ni. Oh, kawan tak ada lah, habis sabar dah kawan. Tu dah. Dia mengaji bila bab sabar. Takrif sabar tu. Apabila dicek tengok tak ada sabar dalam diri kita, dia kena usaha masuk pula. Dia ada benda dia kena buat untuk masuk sabar tu. Dia memasuk bila. Dia pandai-pandai kata sabar tu. Kawan nak sabar dah. Nak cari jatah setara kawan lah ni payah dah sabar setara kawan ni. Khabar keduk yang ngaji bila sabar tu. Kecek kata habis sabar tu tak kena dah tu. Kawan ni habis sabar tu kawan napa tu. Habis sabar ada juga habis sabar. Ni. Tu dah. Dia tak ada ulama ya gapo mengiktiraf atau mengakui su bagi sabar ni. Dia tak ada su sabar ni. Tak ada lah istilah habis sabar ni, tak ada. Tu bagi orang tak ngaji tu kecek gitu tu. Tu. Dia ramallah. Ni hok ulama-ulama duk sebut lah. Itu tu guru pun duk sebut. Dia ramallah ustaz-ustaz ya. Dia berasa ilmu tasawuf ni dia berasa mudah. Kitab Penawar misal ya. Dia berasa mudah. Gapo ni riak ni gini. Jadi dia pun tidak mengambil ilmu tasawuf tu daripada guru. Dia berasa boleh faham dengan baca sendiri. Moga rekah yang nampak. Ngopak. Gapo dia ngopak? Zikru akhaka ma yakrah. Sebut saudara engkau bagi dia tidak keni. Nampak mudah ya. Maka tutup guru kata ramallah. Ustaz-ustaz segera lah istilah dia kak. Ni. Ustaz-ustaz segera ni dia minat baca kitab-kitab tasawuf ni. Sebab dia boleh hurai ni panjang lebar. Seolah-olah tak ada disiplin. Dia payah nak nampak. Ngaruk kot tasawuf ni dia payah nak nampak. Kalau kau fiqh dia mudah nampak ngaruk ni. Kau fiqh ni. Kau akidah lagi mudah nampak. Kau tasawuf ni dia kena hura tak tahu mana ala. Dia tak nampak ngaruk mana. Mungkin dia bahas sifat sabar. Kita ni kena sabar. Sabar ni gano gini dia pun cerita lah halaki bini baloh gapo. Dia boleh kena lepeh. Tu ni. Dia kena paham mana pun. Dia tak nampak jahil tu. Ilmu tasawuf ni dia gitu. Tapi bagi orang yang ngaji nya nampak lah. Tu lah. Sebenarnya bukan gitu huraya. Ambo tengok. Bukan tengok, dengar le radio. Orang tanya, orang telefon le radio, dia boleh telefon ke. Orang telefon tanya, minta tolong ustaz bui contoh. Sombong ni lagu mana? Sombong ni takabur ni. Tu dah. Ustaz tu pun jawab contoh sombong ni gini lah. Kita pergi rumah orang, demo tu tak buka aircon, buka kipas. Kita pun kata, nak tak buka aircon. Tu contoh sombong tu. Mai ikut mana pula. Ni, tak ada ulama yang mentakrih ke atau buat misal buat contoh sombong tu gitu tak ada.
Ni. Royak apa tak buka ekong. Itu bukan sombong. Tak ada kait tu. Sombong-sombong ni dia ada takrif dia dah. Batarul haq. Menolak kebenaran. Bila orang royak benda sebenar, dia tak siap terima. Tu sombongnya. Ni, apa ngepek tak buka ekong jadi sombong. Kuk mana pula. Tapi adalah bagi ku alih radio, tapi tak nampak salah benda tu. Dia berbeza fiqh ni mudah nak nampak salah ni. Bagi tak batal dia pergi royak batal. Ngarut dah ni. Yang mudah nampak. Tasawuf ni dia contoh-contoh hak tak tepat, tak betul dengan huraian ulama. Dia tak nampak salah. Tu yang Tutup Guru kata, nah, ramalah ustaz-ustaz min segera istilah dia. Ustaz-ustaz tak ngaji ni, dia minat buka ilmu tasawuf, moga tak nampak ngaru. Tidak. Kalau dia tebing kecek ilmu fiqh, dia tak ngaji fiqh, hak berigak. Nah, dia tebing kecek bab akidah, dia tak ngajilah mana akidah, dia hurai, nampak lalu ngaru. Tasawuf ni dak, ia payah nak nampak. Tidak payah nak nampak. Maka situ berkehendak kita tu ngaji molek jugalah, walaupun bunyi mudah. Sifat ikhlas, sifat redha, sifat tawakal, bagi kita kecek sehari-hari dah. Tapi kalau kita tidak mengikut huraian para ulama terhadap satu-satu sifat tu, mungkin kita akan tersalah faham. Kita duk ingat ko kita duk buat tu tawakal. Sebenarnya bukan tawakal di sisi ulama. Gitu dah. Kita duk tuduh orang tu tidak tawakal, padahal dia tu tawakal dah. Boleh jadi. Ni. Tu kita tengok semula lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Summa qala al-musannif hifzul qalbi minal ma'asi. Wallahu